Kita nak makan nangka dia ke atau nak makan garam dia? Aku dah hampir seminggu batuk tapi tak mau hilang tau. Dah makan ubat gula batuk masih tak boleh hilang. Sehinggalah baru-baru ni aku ada pergi kuliah Ustaz Kazim Ilyas. Nampak ni, Ustaz Kazim Ilyas. Dalam buku ni dia ada tulis petua, dalam ceramah tu pun dia ada beritahu petua nak hilangkan batuk, letak nangka campur dengan garam. So aku belilah nangka. Ni nangka aku dah beli, garam pun aku dah ada. So sekarang jom kita campur, kita ikut petua daripada Ustaz Kazim Ilyas ni, dia menjadi ke tak menjadi. Letak garam, jangan letak garam banyak sangat pun, kan kena darah tinggi pula. Sudah letak garam dekat nangka ni, korang gaul-gaulkan dia. Dah gaul-gaulkan dia. Sekarang ni kita nak makan nangka dia ke atau nak makan garam dia? Dah tentulah makan nangka dia, babe. Takkan nak makan garam pula kan. Okay, kita gaul-gaulkan bagi rata. Dah gaul-gaul bagi rata, so kita makan nangka diseluti garam, petua untuk hilangkan batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah hilangkan batuk saya ni. Siapa dah cuba petua ni untuk hilangkan batuk? Garam campur nangka. Menjadi tak menjadi? Cuba korang komen kat bawah.